Patut tak kakak ipar duduk lama-lama dalam rumah? Oh ya Allah, tak patutlah kan. Kenapa pula? Dalam rumah tangga, dalam Islam pun tak boleh kita nak selitkan mak mertua ke kakak ipar ke duduk sama-sama. Sebab kita nak ada privasi kita. Kadang-kadang kita nak bermesra-mesra, nak bergaduh. Okey. Memanglah keluarga dia. Kenapa? Okey, kalau macam tu kenapa mak saya tak boleh duduk? Mak awak lain. Mak Hana lain. Mak aku sakit gila. Mak aku sakit. Mak Hana dah ada rumah. Sakit tak kisahlah. Ya Allah. Kita dekat. Sekarang sekarang ni Kak Ju Tengok. dengan Abang Saleh, Tengok. rumah dia orang tengah renovation. Aku dah cakap kan. Habis takkan dia orang nak duduk tepi jalan. Kan? Sebab itulah saya cakap ya, memang aku ni takkan cuma bahagia. Bukan bahagia tangguh. Bahagia tu memang tak wujud namanya untuk dia aku ni. Sekarang ni bagi saya memang tak patut lah ya. Sebab dah cukup crowded. Dah cukup dah. Nak layan dia lagi, layan kakak dia lagi. No. Kalau tak suka, cakap tak suka. Kalau tak suka dengan keluarga belah sini, bagi tahu awal-awal. Hari tu masa orang ajak kahwin, kenapa nak kahwin? Tapi tak adalah pula aku ingat abang ipar kak ipar semua duduk dengan aku sekampung. Anak dia semua pun duduk situ. Ringankan beban. Kalau tak sempat masak, masa sahur dia boleh masak kan? Tahu lagi kak ipar kau nak masak untuk aku. Ada sekali. Sekali tu je lah. Lepas tu tak ada dah masak.